Soalan seterusnya, kebersihan dan sebahagian dari iman. Tolong terangkan kebersihan yang dituntut dalam Islam pada tubuh badan, pakaian, tempat tinggal dan sekeliling. Kalau kita nak semayang, wajib bersih. Kalau kita tak nak semayang, sunat bersih. Maknanya kalau kita pakai pakaian yang kotor kerana nak main bola, tidak haram. Kita pakai pakaian yang kotor untuk welding, tidak haram. Kita pakai baju yang kotor semalam untuk beki kereta jadi pomeng, tidak haram. Tapi kita pakai baju pomeng penuh dengan minyak kotor untuk semayang, haram. Okey? Kerana syarat sah semayang, suci badan, pakaian dan tempat daripada kotoran. Nampak? Wasiyabaka fatahhir, Allah kata, dan pakaian kamu mestilah bersih. Mana? Pakaian untuk solat, untuk beribadah. So, sebab tu kita belajar bab najis. Nah, dia kitab fiqh, dia kata bab pada menyatakan najis. Najis hukmi, najis aini, najis mughallazah, najis mutawassithah, najis mukhaffafah, cara basuh najis, kena air mutlak, semua itu kebersihan. Nah, kalau Islam ini mempraktikkan kebersihan yang dianjurkan ulama, kita menjadi umat paling bersih di dunia. Tapi kita tak praktik. Jadi Jepun lebih bersih dari kita. Tahu tak? Ha? Dia punya air longkang macam air mineral. Longkang dia macam air mineral. Nah, kerana sangat-sangat civic minded dia panggil. Kita tak. Kita ni jambang masjid busuk kohong. Hak kaki semayang 5 waktu. Faham? Berak tahi dak ada pang pun. Duduk situ. Tok bila kena cocok. Faham? Dia mari teruk tahi dia. Kenapa? Tu orang yang solat 5 waktu. Kalau jambang untuk drug addict faham-faham lah. Nah, untuk orang yang semayang pun masih kotor lagi. Kenapa? Kerana perasaan kasih pada kebersihan itu tidak mantap meresap dalam jiwa kita. Soalan seterusnya.